iaitu budaya memperhambakan diri kepada pihak yang berkuasa. Apa yang kita perlukan ialah kita mahu supaya dididik rakyat supaya mampu berfikir. Dan saya kata, banyak isu-isu yang dibangkitkan itu ialah isu apabila kita ajak orang berfikir dan orang akan menyelesaikan masalah ini dengan tomahan. Dan isu tomah-mentomah antara parti politik apabila mereka tidak dapat menjawab antara satu sama lain telah menjadi budaya yang panjang. Dan budaya ini dimasukkan dalam masyarakat Melayu sejak dulu. Kalau ada orang bagi pandangan dalam satu masyarakat dan orang lain tak tahu apa pandangan dia, dia akan dituduh dan ditomah. Dan saya fikir budaya ini kita perlu buang. Semua parti politik dan individu masyarakat Islam perlulah menjadi orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Hendaklah mendengar apa yang orang kata, apa hujah dia, apa alasannya, dan mengikut yang baik. Bukan hanya berdasarkan orang ni kata begini, orang ramai cakap begini, maka kita kata macam mana orang ramai kata. Kita mesti membaca fakta, membaca alasan dan membaca penghujahan. Politik yang matang, balik pada isu politik. Politik yang matang dalam negara ini ialah politik yang mana rakyat mesti digerakkan supaya mereka boleh berfikir. Walaupun UMNO mungkin tidak selesa dengan pilihan raya yang lepas, tapi jika tanpa pilihan raya yang lepas, yang walaupun membentuk porak-peranda dalam negara ini, hak-hak rakyat mungkin tidak tercapai selama seperti sekarang. Adik Aminur Rashid yang ditembak itu, jika dia ditembak sebelum pilihan raya 12, saya fikir mungkin kesnya ditutup. Tetapi walaupun menyebabkan berlaku sedikit sebanyak porak-peranda, kerana keresahan, bukan saya sokong semua perkara isu yang dibawa, tetapi perubahan kadang-kadang memang menggelisahkan, tetapi ia akan membawa setiap orang kembali kepada haknya, diberikan hak. Dalam soal politik yang penting dalam negara ini ialah kita mesti mengembalikan hak rakyat ke tangan rakyat, supaya rakyat mempunyai haknya. Dan apabila feudalisme, federalisme itu terlalu kuat, sehingga penafian hak rakyat itu berlaku, sehingga dia anggap siapa yang ada kuasa politik cakapnya semua benar, maka itu akan menjadikan rakyat sebagai jakun di hutan. Tak apa, Saudara Luqman. Saya nak tanya Saudara Luqman, banyak dia nak bercakap dan banyak juga Saudara Luqman nak mencelah. Saya nak rujuk kepada kenyataan Timbalan Perdana Menteri pada 6 Julai yang menyatakan bahawa orang Melayu sekarang ini berhadapan dengan kemungkinan hilang kuasa politik jika mereka terus berpecah belah sesama sendiri. Ya, bagi pembangkang, mereka melihat kenyataan itu sebagai suatu ugutan. Kerana yang sebenarnya berpecah bukan Melayu. Yang sebenarnya berpecah itu ialah kerana UMNO. Macam UMNO Rantau Panjang tempat Ustaz Afendi itu. So bagaimana kita nak respons pada benda seperti ini? Ni Tuan Pengerusi, orang Melayu sebenarnya berdiri masih teguh di belakang UMNO. Itu sebab PAS hanya menang 23 kursi parlimen. Tetapi UMNO menang banyak kursi parlimen. Jangan lupa itu. Saya ambil contoh kenapa Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri mengatakan bahawa kuasa politik orang Melayu itu boleh hilang. Saya ambil contoh Perak, mudah. 18 kursi dimenangi oleh DAP. Tetapi kenapa PAS yang hanya 6 kursi, tuan-tuan, telah dilantik menjadi Menteri Besar? Kerana saudara DAP tahu bahawa kerana undang-undang enactment kerajaan negeri mengatakan bukan Islam, bukan Melayu tidak boleh menjadi Menteri Besar. Maka dia lihat Nizar boleh dijadikan boneka untuk memenuhi semua hasrat dan matlamat DAP. Dan ini jadi. Saya yakin batang tubuh Nizar tu, tuan-tuan, batang tubuh Nizar sudah pasti dia tidak mahu rela 999 tahun tanah tol diberikan pada orang Cina. Tetapi apa daya untuk Nizar Jamaluddin, apa daya untuk 5 orang wakil rakyat PAS di Perak itu untuk menentang? Kerana tuan-tuan, jika mereka menentang, jika mereka tidak mahu ikut kehendak Ngah dan Ngeh, sudah pasti jawatan Menteri Besar itu juga akan hilang. Ini yang dimasukkan oleh Timbalan Perdana Menteri. Okay. Boleh Dr. Asri nak mencelah. Saya sedikit sahabat-sahabat rakan-rakan daripada UMNO, bukan saya menafikan apa yang Saudara Luqman sebut, tapi saya mungkin UMNO perlu sedar. Saya ingat sokongan yang diberikan kepada UMNO ini bukan merujuk sangat kepada soal bangsa setakat ini, tapi ia merujuk soal bagaimana kadar rakyat yang dapat mencapai media ataupun media alternatif ataupun maklumat. Melayu bandar, mereka banyak tidak sokong Barisan Nasional, UMNO khususnya. Melayu kampung, mereka ramai lagi yang masih dengan UMNO.
bukan saya nak petikai, tapi saya nak sebut ini satu yang saya faham. Sebabnya kerana, salah satu sebabnya, berbalik pada soalan tadi, salah satu sebabnya kerana Melayu kampung tak dapat maklumat melainkan melalui TV dan surat khabar biasa. Saya tak tahulah sejauh mana benda itu, tapi Melayu bandar dia sudah dapat akses kepada internet dan kepada apa. Dan UMNO kena realize benda ni. Kerana urbanisasi ni, proses pembandaran ini sedang berkembang. Dan kalau kita dalam masa yang singkat, 70% dalam negara ini akan jadi bandar. Dan ketika itu Melayu, bukan Melayu, soalnya orang ramai akan dapat media yang sebenar. Dan mereka akan dapat maklumat. Apabila mereka dapat maklumat, mereka akan mula menilai setiap apa yang mereka dengar dalam TV1, TV2, TV3, soal khabar berita harian dan soal khabar utusan. Dan mereka akan bandingkan dengan apa yang mereka dengar pada media alternatif. UMNO kena hati-hati. Kerana jangan sangka orang Melayu itu sokong UMNO kerana dia Melayu. Kemungkinan kerana sebahagian maklumat dia tak sampai padanya. Terima kasih. YB. Saya terpaksa terpanggil lah untuk mempertahankan fakta. Contohnya saya nak catik di sini bahawa tanah reserve Melayu yang merupakan reserve orang Melayu 22,000 ekar tanah telah dijual, ditukarkan daripada reserve 200. Saya panjang list ni, tapi untuk ahli panel saudara Lokman, sejak 1957 hingga 2009 tanah reserve Melayu ni ada 3 juta seluruh negara. Tetapi telah hilang 1.7 juta. Dan peratus yang hilang itu ialah 44% hilang. Dan itu gara-gara UMNO memperjuangkan hak orang Melayu. Ni, Tuan Pengerusi. Keduanya, saya nak sentuh di sini juga. Saya nak sentuh di sini juga. Apabila UMNO menggembar-gemborkan kuasa orang Melayu hilang, orang Melayu ni nanti tergugat, saya dalam isu persempadanan semula seperti yang saya sebut dulu, kenapakah UMNO semasa dia memerintah, kerusi yang dianggap negeri-negeri yang PAS kuat, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, pada 2004 ketika dilakukan, 2003 begitu dilakukan persempadanan semula, Terengganu tidak ada persempadanan semula, Kedah tidak ada persempadanan semula, dan juga Perlis, dan ini adalah majoriti Melayu. Dan ini dari sudut kuasa, kalau saudara ahli panel faham maksud kerusi yang disimbolkan dengan kuasa Melayu, semakin terhakis. Dan ini gara-gara kerana Barisan Nasional UMNO menjadi tonggak pemerintahan negara. Dan ini semata-mata kerana tak mau kerusi ini kalau ditambah Melayu ramai, maka dia orang kata nanti PAS akan menang, maka dia orang takut. Jadi bagi saya, UMNO ni takut kepada siapa? Takut kepada PAS ke? Takut kepada siapa? Itu masalah dia. Dan saya nak bagi tahu, kerusi Melayu yang ada hari ini dalam parlimen, ini fakta di peringkat persekutuan ada 131 kerusi yang merupakan kerusi majoriti Melayu daripada 222. Bukan Melayu 91 kerusi. Dan saya nak bagi satu kes yang begitu unik di Kota Raja. Kota Raja di mana majoritinya adalah bukan Melayu. Tetapi PAS bertanding dan PAS menang. Ini menandakan orang Melayu boleh berada di kawasan-kawasan yang bukan majoriti Melayu, tetapi kena tengoklah parti siapa yang bertanding. Kalau PAS bertanding, mungkin itu bermakna kita boleh mempertahankan lagi kerusi-kerusi Melayu. Sebab itu saya kata bahawa kalau nak bercakap, kena bawa fakta, jangan sentimen. Kalau sentimen kita tak dapat sampai. Okey, YB. Tuan Moderator, pertamanya saya nak jawab tentang kehilangan tanah-tanah reserve Melayu. Saya cukup sedih, PAS dan juga keadilan. Dia main lontar saja. Dia main lontar. Begitu juga sama juga apa yang berlaku pada Felda. Mereka hanya melontar sebahagian daripada berita. Mereka hanya lontar berita bahawa 44% tanah reserve Melayu hilang. Tetapi apa yang UMNO Barisan Nasional buat dengan 44% itu dia tak cerita. Begitu juga dengan Felda. Felda mereka mengembar-gemborkan daripada 2004 sampai 2009. Mereka mengatakan 2.73 bilion cash Felda hilang. Tetapi yang dia tak tahu, dalam tempoh yang sama 2004 sehingga 2009, kita telah berjaya meningkatkan aset tetap dan aset semasa Felda kepada 6.2 bilion ringgit. Lebih 2 kali ganda.
Jadi sekarang ni saya minta lah kalau boleh pihak PAS, pihak keadilan, bila nak cerita, kalau macam dululah, bila dia nak kata berkawan dengan kafir, maka kafirlah. Jangan baca ayat, jangan bagi fakta separuh, tapi separuh lagi dihilangkan. Ini masalah. Okey, Ustaz Safendi apa nak pegang? Saya rasa saya nak tambah sikitlah sebagai pengakhirnya. Jadi hari ini kita bincang soal bolehkah Melayu bersatu. Tak ada masalah. Yang kita bincangkan ini, kita bincang secara anak beranak kita. Kami ahli-ahli panel ni tak ada masalah. Jumpa minum kopi, bila-bila masa tak ada masalah. Cuma yang penting ialah apa yang disebutkan oleh Dr. Asri tadi, bahawasanya pemikiran kita kena baiklah. Jangan jadi pemikiran yang tak betul. Contohnya, isu 4 juta ringgit diberikan pada seorang blogger untuk memfitnah Pak Lah selaku Perdana Menteri. Apa cerita ni? Dah bagi duit 4 juta dan dia mengaku pula dia bagi 4 juta ringgit untuk melakukan fitnah. Perbuatan fitnah ini mungkin semua kita tahu, al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Jadi nak ceritanya, ini satu perbuatan yang tidak boleh membawa kebaikan pada umat Melayu, pada agama Islam, bahkan pada wadah perjuangan kita itu sendiri. Yang keduanya pada hari ini dibincangkan tadi soal ketelusan, soal penyelewengan dan sebagainya. Ialah di peringkat federal, mungkin banyak isu-isu yang timbul. Di peringkat negeri Kelantan ini sendiri, ya, isu balak belum lagi selesai. Pemuda UMNO pernah tanya kepada kerajaan negeri, di mana hasil balak yang telah diambil sejak tahun 1990 sehingga pada hari ini 20 tahun pas Perintah Kelantan, bagi kepada siapa, syarikat mana. Kalau benar-benar telus, sila draftkan, senaraikan kepada kita untuk tatapan rakyat. Rakyat nak tengok siapa penerimanya, berapa banyak, berapa ringgit dan ke mana uang itu disalurkan. Ini baru sebuah